Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat. Hari ni Nek Iyah duk kebun ni. Duk kebun Watu Sembilang. Hari ni nak apa ni? Nak buah baja. Nak buah baja pokok. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat. Jom kita tengok. Ni Nek Iyah nak membaja. Baja ni orang kata 4 ulang sekali. Tapi Nek Iyah bahas gambar je. Tak kira apa waktu bila baja, bila apa. Rasa nak baja je. Rasa dok kira bulan. Lepas tu ada orang dalam YouTube lah. Dia khabar kena baja 3 bulan sekali. Atau baru molek dia tu. Gitu. Dan sahabat-sahabat, jom Nek Iyah nak tunjuk pokok padi Nek Iyah. Ingat dok pokok padi Nek Iyah tanam tu dok buah molek. Nek Iyah cadang mari nak tuai lah. Tahu dok amda kejadian dia. Amat menyedihkan. Jom kita tengok sama-sama. Okey sahabat-sahabat, ni tengok padi Nek Iyah dok. Baru ni kan kok video lepas tu molek ke padi Nek Iyah dok. Nek Iyah racang nak mari nak tuai dah dok. Nak tunjukkan anak cucu tengok. Dia bahan ada orang dok. Belum Nek Iyah mari orang ambil tengok. Kerak dengan pisah. Dikerak dengan pisah. Jahat sungguh lah orang duk. Nak kata monyet kera bukan kerjaan monyet kera gini. Ni adalah kerjaan manusia. Tengoknya. Dikerak dengan pisah. Dikerak macam ke benda. Orang Kelantan panggil ngetang tu. Menuai lah. Menuai kerak-kerak gitu tu. Siapa tak ada. Siapa tinggal gini je. Memang menyedihkan lah nak warna. Takdir tu orang panggil nasib. Benda yang tak boleh nak jadi rezeki kita. Kita nak kata mana. Memang kecewa lah. Kata budak-budak dah ni furah gila. Kau tidak boleh tunjuk ke sahabat-sahabat ni. Padi-padi. Kau Nek Iyah tuai. Siapa dia yang ambil? Wallahualam. Nek Iyah mari sini seminggu sekali. Gitulah. Tapi sebenarnya ada orang duduk sini. Tapi tak tahu lah, kita pun tak tengok kan. Tak tahu lah mana cerita kedudukan sebenarnya. Wallahualam. Okey sahabat-sahabat, ni Nek Iyah nak buah baja lah ni kira ni. Ini tu. Mula-mula kita buat baja ayam lah. Dan Nek Iyah buah baja subuh sikit. Gengang tau. Nek Iyah aku tak tahu juga. Orang kata. Kerah. Gini lah kok. Baja kau. Kita sikit pokok durian Belanda ni pun patuh situ. Dia cabang 2. Tidak dah. Dia Belanda ni besar dah. Sebab dia patuh sini kan. Ni ceding baru dia tumbuh ni.
Okey, sekarang pergi kat live dulu. Jadi kira semua pokok lah berbaja gitu. Oh ni. Dalam mat. Baju organik, baju subuh. Tak tahulah sahabat-sahabat sini ni. Kera banyak ni. Nek ya sikit-sikit boleh lah nek ya buat banyak-banyak tak boleh. Lemah. Benda nak siri dekat nak masuk 7 siri. Dah kok cetong ah. Hok ni lah banyak guna tenaga ni. Dari pagar sampai tanang sampai ke benda-benda ni. Sahabat-sahabat nak tengok dah pisang tau. Ni pisang raja udang tau. No. Dia makan di monyet. Tinggal lah 2 sikak tu, 2 sisih tu tinggal. Tak cetong. Okey, sahabat-sahabat, sekarang pergi rehat lah. Sebenarnya Nek Iyah mari sini ni 4 orang. Orang yang tak mau masuk dalam video. Tak mau masuk dalam video. Allah berat sungguh dah buat ni. Okey. Jadi Nek Iyah pergi rehat. Minum air batu kosong. Bismillah. Nek Iyah mari, Nek Iyah bawa bekal. Bukan bawa bekal. Nek Iyah beli tu jalan. Kebayak nasi Arab. RM8 se. Nek Iyah beli. Seseorang lah, 4 orang. Jadi Nek Iyah nak makan dah ni. Aduh dah. Dia orang duk makan dah. Tepi tu tak mau masuk dalam video. Nek Iyah pun tangan aku kotor. Kena pergi cuci tangan dulu. Kita makan nasi lah. Penat lah. Penat sahabat-sahabat kerja gini. Kerja guna tenaga. Tengok panah ni. Dah. Bukan benda yang senang lah duk. Kita biasa kerja duh gitu. Okey lah sahabat-sahabat. Saya mohon maaf lah segala kesilapan, kekurangan sana sini video Nek Iyah ni. Nek Iyah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah sahabat-sahabat tengok video Nek Iyah, support Nek Iyah. Nek Iyah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, penat lah. Okey, sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye. Jom, kita pergi makan nasi ni. Tangan.